Okey, cuba bayangkan senario ni. Guru-guru di Malaysia sebenarnya adalah antara yang paling terlatih di dunia tentang isu kelestarian dan alam sekitar. Yap, atas kertas nampak sangat cemerlang. Betul atas kertas. Malah kalau ada ujian tahap global kan, sistem pendidikan guru kita untuk matlamat pembangunan mampan ni dapat skor yang sangat tinggi. Hampir 90%. Itu pencapaian yang bukan biasa-biasa tu. Kan, memang gempak. Tapi, ada tapinya ni, apabila kita uji pelajar mereka di sekolah, anak-anak yang berumur 15 tahun ni, mereka gagal teruk dalam memahami isu global yang sama. Itu yang kita panggil satu paradoks yang sangat besar tu. Sesuatu yang kelihatan cantik dalam laporan rasmi, tapi tak diterjemahkan ke dalam realiti pemikiran pelajar kita. Dengar sekarang, anda mungkin seorang ibu bapa atau majikan yang akan mengupah pekerja 5 tahun dari sekarang, atau sekadar warga negara yang bimbang tengok berita cuaca ekstrim setiap hari. Ya, isu ni memang kena mengena dengan kita semua. Betul tu. Jadi, misi kita hari ini adalah untuk membongkar sebuah dokumen dasar kerajaan yang sangat padat. Tajuk dia Bab 9, Teras Strategik 6, Membudayakan Kemampanan dalam Ekosistem Pendidikan. Panjang kan nama dia? Panjang dan agak teknikal bunyinya. Ya, tapi ringkasnya kita nak tengok macam mana jutaan pelajar di negara kita sedang diprogramkan semula, bermula hari ini untuk berfikir secara berbeza tentang kelangsungan hidup bumi kita. Dan untuk bantu saya rungkai semua ni, saya ditemani oleh pakar kita hari ini. Terima kasih. Dan misi kita hari ini bukan sekadar nak baca laporan ini dari muka surat ke muka surat lah. Kita akan terjemahkan dasar yang tebal ni untuk cari nadi sebenar di sebaliknya. Ya, kita tak nak dengar macam baca buku teks. Betul. Kita nak rungkai macam mana transformasi besar-besaran ni direka untuk mengubah struktur pemikiran generasi masa depan kita secara total. Okey, tapi sebelum kita pergi jauh tentang penyelesaian, kita mesti faham apa sebenarnya masalah yang kita cuba rawat ni. Dan dalam nota sumber kita hari ni, ada satu pendedahan yang betul-betul buat saya berkerut dahi. Tentang definisi kelestarian tu kan? Ya, sebelum kita sentuh data pelajar tadi, mari kita selaraskan pemahaman kita dulu. Bila kerajaan sebut kemampanan atau kelestarian ni, adakah ini sekadar kempen suruh budak sekolah bawa mangkuk tingkat dan tanam pokok je? Pemahaman macam itulah yang kita nak ubah sebenarnya. Apa yang menarik dalam dokumen dasar ni ialah rujukan awalnya. Ia kembali kepada definisi asas yang digariskan dalam laporan Brundtland pada tahun 1987. Okey, laporan Brundtland, apa kata laporan tu? Laporan tu mentakrifkan pembangunan mampan sebagai pembangunan yang memenuhi keperluan kita hari ini tanpa merompak kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Oh, maksudnya ia bukan sekadar pasal alam sekitar je lah. Sama sekali bukan. Ia menuntut keseimbangan 3 tiang utama, iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar. Kalau satu tiang ni rapuh, semuanya akan tumbang. Okey, 3 tiang utama, sosial, ekonomi, alam sekitar. Saya nak anda yang mendengar ni pegang konsep tu. Sekarang, kembali kepada paradoks yang saya sebut pada awal tadi tu. Yang pasal skor guru berbanding skor pelajar tu ya? Ya, saya baca nota kita ni berkali-kali sebab macam tak masuk akal. Latihan guru kita di Malaysia untuk matlamat pembangunan mampan ni dinilai hampir sempurna. 0.90 daripada markah penuh 1. Maknanya, guru kita memang tahu apa itu kelestarian. Betul. Tapi bila kita tengok data peperiksaan antarabangsa PISA pada tahun 2018 untuk pelajar umur 15 tahun, tahap kesedaran mereka terhadap isu global dan kemampuan nak komunikasi merentas budaya ni sangat rendah. Tu memang membimbangkan. Lebih menyedihkan lagi, pelajar lelaki dan kumpulan pelajar terpinggir mencatatkan markah yang paling corot. Mengapa ada jurang yang besar sangat ni? Adakah pelajar kita ni memang jenis tak peduli? Itulah kesimpulan dangkal yang orang selalu buat. Orang dewasa ni suka cop generasi muda sebagai tak kisah atau tak peduli. Tetapi, data tinjauan lain menunjukkan realiti yang berbeza. Data yang mana satu tu? Data tinjauan CEPLM untuk kanak-kanak sekolah rendah
di Asia Tenggara pada tahun 2019. Tinjauan ini tunjukkan yang kanak-kanak di Malaysia sebenarnya mempunyai tahap keprihatinan yang sangat tinggi tentang pencemaran dan perubahan iklim. Serius lah. Maknanya mereka sedar lah benda ni berlaku? Ya, mereka sangat bimbang tentang masa depan bumi. Niat dan kerisauan tu memang wujud secara semula jadi dalam diri mereka. Sebentar, biar saya fahamkan situasi ni. Ini ibarat kita ada chef bertaraf dunia, dapur pun canggih, tapi pelanggan di restoran, iaitu pelajar kita ni, masih tak tahu cara nak guna sudu dan garpu dengan betul. Guru kita tahu teorinya, kanak-kanak kita pula memang ada rasa bimbang tu. Jadi, dekat mana putusnya rantaian ni? Masalahnya terletak pada mekanisme bagaimana maklumat itu dipindahkan. Pelajar kita risau, tetapi mereka tak tahu bagaimana nak menterjemahkan kebimbangan tu kepada tindakan yang nyata. Oh, saya nampak. Pengetahuan tu terperangkap dalam bentuk teori untuk dihafal je, bukannya amalan untuk dihidupkan. Itulah penyakit utama yang dasar ni cuba rawat. Kita perlu ubah kanta bagaimana ilmu ni diajar. Faham. Jadi, macam mana kerajaan rancang nak ubah perkara ni dalam kelas? Sebab kalau dengar tentang perubahan silibus ni kan, jujur saya cakap, ramai ibu bapa dan guru yang tengah dengar sekarang ni mesti mula mengeluh. Ya, perkataan silibus baru tu memang menakutkan. Kan? Cakap memang mudah, tapi bayangkan seorang guru matematik yang dah stres nak kejar silibus peperiksaan, tiba-tiba sekarang dia kena ajar pasal jejak karbon pula masa ajar pecahan. Takkah ni akan buat cikgu-cikgu kita makin tertekan dan burnout? Jangan risau. Anda boleh tarik nafas lega. Sistem ni tidak mencipta satu subjek baharu pun yang perlukan peperiksaan atau hafalan fakta. Oh, tak ada subjek baru. Habis tu macam mana? Sebaliknya, dasar ni memastikan konsep kelestarian diselitkan merentas semua kurikulum sedia ada. Ia dipanggil elemen merentas kurikulum atau EMK. Dan ia dibuat dengan cara yang sangat halus dan semula jadi. Macam mana tu? Boleh beri bayangan yang lebih praktikal sikit? Boleh, mari kita ambil contoh guru matematik yang anda sebut tadi tu. Daripada guru tu bagi soalan klise macam Ali membeli 50 biji tembikai dan menjual 20 daripadanya, kira bakinya? Soalan standard buku teks lah tu. Ya, pendekatan baru ni akan ubah konteks soalan tersebut. Guru tu mungkin akan berikan data tentang penggunaan air bulanan oleh dua jenis tanaman yang berbeza dekat ladang tempatan. Okey. Dan dia akan minta pelajar mengira peratusan penjimatan air jika petani menukar kaedah siraman tu. Wah, okey. Pelajar masih belajar kemahiran mengira peratusan atau pecahan. Tak ada yang berubah dari segi matematik tu. Tetapi pada masa yang sama, otak mereka memproses realiti tentang krisis air dan kecekapan pertanian. Ia ubah cara mereka melihat dunia. Itu sangat bijak sebenarnya. Maknanya kita langsung tak tambah beban menghafal benda baru. Sebaliknya kita cuma menukar pemandangan di dalam kelas tu je. Tepat sekali. Mengubah pemikiran bukan menambah hafalan. Menarik. Dan saya ada perasan juga dalam nota sumber kita ni, dasar ni sangat ambil berat tentang murid berkeperluan pendidikan khas atau MBPK. Mereka menggunakan satu pendekatan yang dipanggil pendekatan multimodal. Boleh terangkan apa fungsinya? Pendekatan multimodal ni adalah satu pengiktirafan bahawa setiap kanak-kanak memproses maklumat secara berbeza, terutamanya pelajar istimewa kita. Ya, mereka ada cara belajar yang unik kan? Betul. Jika kelestarian ni diajar melalui buku teks sahaja, kanak-kanak yang ada autism atau kecacatan penglihatan akan ketinggalan jauh. Jadi pendekatan multimodal ni menggunakan pelbagai deria secara serentak. Oh, jadi bukannya sekadar suruh mereka baca tentang pencemaran sungai dari buku, guru mungkin guna deria sentuhan. Ya, guru mungkin bawa pelbagai jenis bahan tekstur ke dalam kelas, contohnya merasa perbezaan antara tanah yang subur berbanding plastik yang keras dan kering. Wow, itu pengalaman yang sangat langsung. Atau menggunakan elemen bunyi. Dengar bunyi alam semula jadi berbanding bunyi bising sisa kilang industri. Ini memastikan konsep kelestarian yang abstrak tu dapat disentuh, didengar dan dirasai mengikut keupayaan kognitif mereka. Tiada siapa yang ditinggalkan lah kiranya. Tepat. Semuanya dilibatkan. Itu sangat indah. Dan bila kita cakap tentang tak meninggalkan sesiapa ni, kita mesti cakap tentang realiti pasaran kerja. Pelajar-pelajar ni suatu hari nanti perlukan gaji untuk hidup. Betul, realiti hidupan.
Dokumen ni ada menekankan anjakan yang besar dalam pendidikan vocational dan teknikal atau TVET. Dinyatakan bahawa pelajar dalam bidang otomotif, pendawaian elektrik, malah yang belajar tentang penyaman udara pun akan disuntik dengan modul kelestarian ni. Ya, ini selari dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara atau NETRA. Ya, tapi persoalannya, mengapa seorang juruteknik penyaman udara perlu tahu tentang kelestarian? Asalkan aircon tu sejuk, dah lah kan? Tu pemikiran lama. Kita kena tahu tentang kelestarian kerana di situlah terletaknya arah tuju ekonomi dunia dan juga ekonomi negara kita. Malaysia ada pelan induk yang besar untuk beralih kepada telaga boleh baharu menjelang tahun 2030. Okey, jadi wujud permintaan industri lah ni. Ya, industri sekarang ni memang tengah menjerit meminta pekerja mahir yang faham tentang teknologi hijau. Jika seorang pelajar TVET tahu cara membaiki penyaman udara, itu biasa, ramai boleh buat. Betul. Tetapi jika dia dilatih tentang gas penyejuk mesra alam terbaharu, kecekapan tenaga dan macam mana nak kurangkan pelepasan karbon industri, nilai pasaran pelajar tu akan melonjak naik. Oh wow, maknanya kemahiran dia tu jadi lebih premium lah. Betul. Kita bukan sekadar mahu mereka tanam pokok macam kita bincang awal tadi. Kita nak sediakan mereka untuk memonopoli pekerjaan hijau yang bergaji tinggi pada dekad akan datang. Ni, Silakan. kita boleh cipta kurikulum yang terhebat di dunia. Kita boleh selitkan isu karbon dalam matematik macam contoh anda tadi. Tetapi kalau kita serahkan kurikulum hebat ni kepada pentadbir sekolah yang masih berfikiran lapuk, ini ibarat kita cuba main game PS5 yang grafik dia gempak tu menggunakan konsol lama PS1. Memang game tu takkan jalan. Kan? Kalau guru dan pengetua tak peduli atau tak faham matlamat ni, silibus ni akan mati di peringkat sekolah je. Jadi macam mana dasar ni nak rawat punca masalah ni? Anda menyentuh teras halangan yang paling besar sebenarnya. Budaya sesebuah sekolah tu ditentukan oleh pemimpinnya. Betul. Pengetua yang pegang kuasa. Jika seorang pengetua hanya melihat kejayaan sekolah tu melalui deretan grade A dalam peperiksaan je, kelestarian akan dilihat sebagai satu gangguan yang merimaskan cikgu-cikgu dia. Sebab itulah dasar ni bertindak agak agresif untuk memformat semula minda pentadbir dahulu. Format semula, maksudnya diorang semua ni akan dihantar pergi berkursus ke? Bukan sekadar kursus biasa yang dengar ceramah je. Modul kelestarian ni dijadikan syarat wajib dalam latihan kepimpinan tertinggi. Anda tahu kan, sebelum seseorang tu boleh dilantik jadi pengetua di Malaysia, mereka wajib lulus program kelayakan kepimpinan atau NPQL. Ya, NPQL memang susah nak lulus tu. Betul. Dan dasar ini memasukkan elemen kemampanan secara langsung ke dalam kelayakan tersebut. Maknanya, anda tidak boleh memimpin sebuah sekolah jika anda gagal membuktikan yang anda ada kanta pemikiran yang mampan. Oh wow, itu langkah yang sangat tegas tapi memang sangat diperlukan. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Kita sebenarnya sedang menaik taraf sistem operasi atau OS guru dan pengetua secara serentak. Ya, kita upgrade OS mereka dulu. Sebelum kita pasang perisian kelestarian ni ke dalam minda pelajar. Kalau OS tak sokong, perisian pun crash kan? Dan saya ada lihat dalam dokumen ni ada penawaran kursus dalam talian terbuka atau MOOC untuk sokongan berterusan bermula 2026 sampai 2035. Ya, pembangunan profesional ni mesti berterusan. Tak boleh buat sekali terus tinggal, tetapi memiliki pengetua yang berwawasan dan guru yang terlatih masih tak mencukupi sebenarnya jika segala ilmu tu hanya terperangkap di dalam pagar sekolah. Betul sangat. Setakat kumpul kertas surat khabar lama di stor sekolah untuk kita semula, itu sangat klise dan jujurnya agak bosan. Dan di sinilah dokumen ni mula cadangkan sesuatu yang bagi saya sangat radikal dan fresh. Anda merujuk kepada MAL kan? Ya, mereka mahu memecahkan tembok sekolah melalui satu konsep yang dipanggil Makmah Aktif Lestari atau akronimnya MAL. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil Living Lab. Boleh tak ceritakan kenapa MAL ni bukan sekadar projek kelab sains sekolah yang biasa-biasa? Makmal Aktif Lestari ni sebenarnya mengubah sekolah menjadi sebuah pusat penyelesaian masalah komuniti. Biasanya, bila sebut kelestarian, orang akan terus kaitkan dengan isu alam semula jadi semata-mata kan? Ya, tanam pokok, bersihkan sungai. Tetapi,
MAL direka untuk melihat masalah sosioekonomi yang berasaskan konteks tempatan kawasan sekolah itu sendiri. Kita bercakap tentang menangani isu kemiskinan, keselamatan makanan, malah masalah kekurangan zat makanan bersama-sama pihak berkuasa tempatan dan komuniti. Okey, berhenti sejenak di situ. Bunyinya memang sangat gah dan visi ni memang hebat di atas kertas. Tetapi, apa maksud semua ni di dunia nyata? Maksud anda dari segi praktikalnya? Ya, bagi pendengar kita yang mungkin sukar nak bayangkan macam mana ia berfungsi, boleh tak anda beri satu senario macam mana sebuah sekolah biasa di Malaysia ni boleh gunakan konsep MAL ni untuk melawan katakanlah isu malnutrisi atau kekurangan zat makanan macam yang anda sebut tadi? Baik, mari kita rantaikan konsep ini dengan satu situasi sebenar. Bayangkan sebuah sekolah, mungkin di pinggir bandar atau luar bandar. Pihak sekolah menjedari ramai pelajar mereka kurang fokus di dalam kelas kerana pemakanan yang buruk di rumah akibat kekangan kewangan. Okey, so wujud masalah sosial dekat situ. Betul. Melalui inisiatif MAAL ni, pengetua tak sekadar panggil ibu bapa untuk bagi ceramah kesihatan sebab ceramah tak mengenyangkan perut. Sebaliknya, sekolah bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Berdekatan, petani tempatan dan para pelajar tu sendiri. Okey, kolaborasi yang besar ni. Lepas tu apa mereka buat? Mereka gunakan kawasan sekolah yang terbiar untuk membangunkan sebuah sistem kebun hidroponik yang moden. Wow, dalam kawasan sekolah? Yah, guru sains pula akan ajar pelajar tentang pH air dan nutrisi tanaman masa proses tu. Petani tempatan pula datang ke sekolah untuk kongsi petua amali. Dan pada masa yang sama, petani ini pun belajar kaedah teknologi pertanian moden dari pihak sekolah. Serampang dua mata tu. Apabila sayur-sayuran tu dituai nanti, ia akan dijual pada harga yang sangat murah atau disalurkan terus kepada kantin sekolah. Maknanya kantin sekolah sekarang ni ada bekalan sayur organik segar yang jauh lebih murah lah. Betul. Dan kantin dapat menyediakan makanan berkhasiat untuk pelajar miskin tadi dengan kos yang sangat minima. Anda nampak tak apa yang berlaku di sini? Ya, saya nampak. Isu sosial, iaitu malnutrisi tadi tu, berjaya diselesaikan. Isu ekonomi tentang kos makanan kantin pula dapat dikurangkan. Isu alam sekitar, macam pertanian mampan, dipraktikkan. Pelajar pula dapat belajar secara amali dan komuniti mendapat manfaat secara langsung. Tepat sekali. Sekolah tu secara literal berfungsi sebagai satu makmal hidup yang merawat komuniti di sekelilingnya. Itulah yang kita nak capai. Wow. Itu bukan sekadar merungkai masalah tau. Itu membina satu ekosistem yang bernyawa. Petani ajar sekolah, sekolah ajar petani, kantin dapat sayur, budak-budak kenyang dan pada masa sama belajar sains. Itulah definisi sebenar laporan Brundtland yang kita bincang awal-awal tadi tu. 3 tiang utama bekerjasama. Memang sangat genius. Tapi sejujurnya, sebagai seorang pemerhati dasar awam, saya agak sinis sikit benda-benda macam ni. Kenapa pula? Sering kali kita tengok inisiatif kerajaan ni nampak sangat sempurna di atas kertas, tapi akhirnya menjadi sekadar gimik perhubungan awam je. Hari pelancaran buat besar-besaran, potong rebon, ambil gambar, masuk surat khabar, lepas tu setahun kemudian, pam air hidroponik tu rosak, berhabuk dan projek tu pun mati. Tu cerita biasa yang kita dengar. Kan? Macam mana kita nak tahu sekolah-sekolah ni tak buat sekadar greenwashing atau orang kata berpura-pura hijau semata-mata untuk dapatkan markah audit tahunan je? Kesangsian anda tu memang sangat beralasan dan sebab itulah dasar ni tidak berhenti pada sekadar merangka projek je. Strategi keempat dalam dokumen ni memfokuskan kepada mekanisme pemantauan dan penilaian yang sangat ketat. Penilaian yang macam mana tu? Setakat isi borang sendiri ke? Tak. Sistem pemarkahan sekolah ni takkan bergantung kepada penilaian dalaman semata-mata. Kerajaan menggunakan kerangka pengiktirafan yang diubah suai daripada garis panduan organisasi antarabangsa yang besar, macam UNESCO dan OECD. Oh, mereka guna standard antarabangsa terus? Ya. Piawaian antarabangsa ni sangat suka untuk dimanipulasi melalui greenwashing. Jika projek itu tiada kesinambungan atau tak wujud impak sebenar, institusi anda takkan mendapat pengiktirafan tu. Tapi kan, nak capai standard antarabangsa macam OECD atau UNESCO ni bukannya murah.
projek hidroponik, panel solar, semua tu perlukan duit, kepakaran dan alat kelengkapan yang moden. Adakah beban kos ni akan jatuh pada bahu guru besar untuk pergi cari tajaan luar sendiri? Kasihan pengetua tu nanti. Tidak. Di sinilah terletaknya komitmen tertinggi pihak kerajaan melalui apa yang dipanggil sebagai pemboleh daya. Pemboleh daya? Ya, enablers. Sebab sebuah polisi yang hebat tanpa bajet hanyalah sebuah angan-angan kosong. Dokumen ini menggariskan komitmen yang sangat jelas untuk menyalurkan 3 bahan bakar utama untuk jayakan visi ini. Apa 3 bahan tu? Pertama, pendanaan atau bajet yang mencukupi. Kedua, kepakaran teknikal dari luar macam pegawai pertanian tadi. Dan ketiga, sokongan logistik seperti infrastruktur dan bahan bantu mengajar. Dan pengagihan ni harus adil lah kan? Sebab kita tak nak visi besar dan duit ni semua hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah elit di tengah Kuala Lumpur yang memang dah kaya dan ada kemudahan. Tepat sekali. Mengagihkan dana secara strategik ni bermakna kerajaan mengambil tanggungjawab penuh untuk memastikan sekolah pedalaman di Sabah, Sarawak atau luar bandar Kelantan mendapat sokongan logistik dan dana yang sama rata. Betul, kemampanan ni tak boleh jadi satu kemewahan eksklusif untuk golongan pertengahan di bandar sahaja. Ia adalah hak milik semua pelajar. Oleh itu, pelaksanaannya tak boleh dibuat secara terburu-buru atau tergopoh-gapah. Ia ada garis masa yang sangat berhati-hati. Ya, saya nampak dalam nota kita ni, pelaksanaan dia dibahagikan kepada 3 fasa yang agak panjang. Fasa rintis mula tahun 2026 hingga 27, lepas tu diikuti penambahbaikan besar-besaran sehingga 2030. Sehinggalah ke fasa pelaksanaan penuh yang mensasarkan kematangan hanya pada tahun 2035. Ya, ini adalah satu larian maraton, bukannya lari pecut 100 meter. Dan perencanaan jangka panjang ni adalah petunjuk bahawa pembuat dasar sedar untuk mengubah cara sebuah masyarakat tu berfikir. Ia memakan masa sekurang-kurangnya 1 generasi. Baiklah, nampaknya masa pun mencemburui kita. Mari kita ambil satu langkah ke belakang dan rumuskan apa yang telah kita bongkar hari ini. Dokumen Dasar Teras Strategi 6 ni, ia jelas bukan sekadar sebuah fail tebal untuk disimpan di dalam laci kementerian untuk tunjuk mereka buat kerja. Jauh sekali dari itu. Ia adalah satu citak biru yang sangat bercita-cita besar. Daripada mengubah cara murid istimewa menyentuh alam, menyelitkan kelestarian secara halus dalam subjek tanpa menambah beban menghafal, merombak minda pengetua melalui kursus wajib, sehinggalah menjadikan sekolah tu sebagai jantung yang berdegup menyelesaikan isu komuniti setempat. Semua ni sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan satu generasi yang kalis masa depan, kompetitif secara ekonomi dan empati secara sosial. Betul. Dan ia mengingatkan kita kembali bahawa pendidikan yang sebenar ni bukanlah tentang seberapa banyak fakta yang mampu dihafal oleh pelajar di Dewan Peperiksaan. Tetapi seberapa cekap mereka menggunakan minda dan kudrat mereka untuk membaiki dunia yang sedang rosak ni. Satu rumusan yang sangat mendalam. Dan ini membawa saya kembali kepada anda yang sedang mendengar di luar sana. Kita telah bersembang panjang lebar tentang bagaimana sistem pendidikan kebangsaan kita sedang mengerahkan segala sumber, tenaga, bajet dan dasar untuk merombak pemikiran anak-anak kita tentang kelangsungan hidup bumi. Guru-guru sedang dilatih, silibus sedang diubah, makmal komuniti pula sedang rancak dibina. Kerajaan dah mainkan peranan mereka. Ya. Tetapi, saya ingin tinggalkan anda dengan satu persoalan yang agak tajam sikit untuk difikirkan. Apabila anak-anak yang telah diajar dengan begitu mendalam tentang kelestarian ni di sekolah, melangkah keluar dari pagar sekolah dan pulang ke rumah, adakah budaya kelestarian itu berterusan di meja makan keluarga kita sendiri? Itu cabaran terbesarnya. Atau adakah kita selaku orang dewasa yang kononnya lebih matang ni, yang dengan selambanya membazir makanan setiap hari, membuang sampah merata-rata dan secara tak langsung merosakkan apa yang telah bertungkus lumus dibina di dalam fikiran mereka di sekolah pada hari tersebut. Sistem pendidikan boleh membina kerangka masa depan yang kukuh, tetapi realitinya, kitalah yang menjadi penentu sama ada kerangka itu terus teguh atau runtuh musnah di rumah kita sendiri. Satu tamparan realiti untuk kita semua.
Terima kasih kepada pakar kita kerana bersama hari ini dan terima kasih kepada anda kerana meluangkan masa, membuka minda dan menyertai sesi kupasan mendalam kita pada hari ini. Teruskan sifat ingin tahu anda, sentiasa caban persekitaran anda dan sehingga kita berjumpa lagi, fikir-fikirkanlah kesan tindakan kita pada hari ini. Jaga diri. Don't forget to subscribe and share.